Rokok tangan duk betih. Bukan duk lutut tak. Yo. Betih. Cuba demo mula nak tengok ni. Itu. Apa pergi? Ya, kepala lutut ke sini yo. Ya, kepala lutut datang ni. Oh, sini kepala lutut. Ingat kepala lutut lebih. Aku ada 2 butir. Sedap aku rasa ni. Yo. Cara rokok hok betul lah. Cara hok Nabi ajar ke. Bang, kau ajar demo lalu. Okey ni bang. Kau demo duduk situ. Okey, cuba demo rokok. Okey, buka tangan, pegang lutut. Lutut pegang dah. Okey. Pinggang ni pula. Pinggang ni kena 90. Tengok pada sujud. Maknanya tu lah cara rokok. Tangan kena pegang lutut. Dah. Bukan betih. Nak sama belakang ke sini. Tak sama gitu tu. Pastikan 90 darjah. 90. Oh tu yolah. Bukan pegang betih. Pegang lutut ni lutut. Dek lutut ni. Ada orang pegang lutut. Yang pegang betih ke tu. Tak boleh kena pegang lutut. Lutut ni buka nak kemah. Kalau kita lutut masa rokok kita tak buka tangan tak kemah, lalu pegang gitu. Ajing Ajing kayak gitu kan? Ya. Maknanya kita pegang molek lutut. Beres. Gitu ilmu tu. Tengok belakang lah, kita bakal follow.